warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muallim. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berdiri duduk. Berdiri tegak. Semua boleh duduk. Syukran jazilan ya Muallim. Keluarkan buku bahasa Arab dan buka buku teks muka surat 26. Okey dah? Okey. Sebelum kita tengok pada buku teks, sana semua pandang depan. Pandang depan, tengok. Nampak tak perkataan dekat yang Ustaz pegang ni? Okey, cuba baca sama-sama. Okey, zahaba, zahaba, zahabu. Ini perkataan fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi penambahan huruf dia dekat belakang sahaja. Okey, seterusnya perkataan yang ni nampak? Okey, baca sama-sama. Okey, tadrusu yadrasani. Perkataan ni ialah fi'il apa? Okey, ya. Perkataan ni ialah perkataan fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Sebab fi'il mudhari' penambahan huruf dia ialah pada depan dan belakang. Okey. Seterusnya, nampak perkataan ni? Okey, baca sama-sama. Okey, ijlisa, ijlisu. Fi'il apa ni? Fi'il amar. Ini kita nak belajar hari ni. Fi'il yang ketiga ialah fi'il amar. Fi'il dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Hari ni kita nak belajar fi'il amar. Okey. Untuk fi'il amar, dia hanya berguna kepada orang yang ada di depan kita sahaja. Boleh faham? Maksudnya kita bercakap dengan siapa? Orang itulah. Okey. Cuba baca yang ni. Ghaibun, ghaibatun. Pernah dengar tak perkataan ni? Tak pernah dengar? Pernah dengar dekat mana? Dalam buku Ghaibun, ghaibatun tu pasal apa? Bukan. Ghaibun, ghaibatun ni pasal apa? Pasal apa? Apa dia tadi? Domain, ya. Ghaibun, ghaibatun ialah domain. Domain tu apa dia dalam bahasa Melayu? Domain ialah kata nama. Kata ganti nama ada 5 jenis. Betul, kita dah belajar. Ada 5 jenis kata ganti nama. Kategori dia. Yang pertama, ghaibun. Ghaibun tu apa domain dia? Huwa, huma, hum. Ghaibatun, perempuan ada tamarbutah. Jadi apa dia domain dia? Apa dia domain bagi ghaibatun? Ya, huma, huna. Sama-sama Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah mukhatabun. Mukhatabun apa domainnya? Anta, antuma, antum. Kalau mukhatabatun? Anti, antuma, antuna. Baru ada 4. Mana lagi satu kategori tu? Apa dia?
al-mutakallim. Al-mutakallim tu maksudnya ialah orang yang berkata. Siapa yang berkata? Inilah kita, sama ada saya ataupun kami. Ataupun dalam bahasa Arab apa dia? Ana dan juga nahnu. Okey, ana nahnu. Okey. Jadi kalau kita belajar fi'il madhi, fi'il mudhari', dua tu, fi'il madhi dengan fi'il mudhari', kita guna daripada huwa sampailah nahnu. Huwa humakum, kia humakuna, anta humantum, anti antumantuna, ana nahnu. Tapi untuk fi'il amar kita hanya guna untuk apa dia? Ini. Kalau fi'il amar kita guna apa dia ni? Baca. Mukhatabun. Mukhatabun. Apa dia mukhatabun tadi? Anta tumantu. Apa dia mukhatabatun? Anta tumantuna. Dua ni untuk fi'il amar. Boleh faham? Jadi ada tak kalau Ustaz minta fi'il amar untuk kunna, ada tak? Ada ke tak? Mana ada? Kan saya cakap fi'il amar mukhatabun, mukhatabatun. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Dua tu sahaja. Boleh faham? Kalau saya cakap suruh buat fi'il amar untuk ana, ada tak? Ada ke tak? Tak ada. Yang ada apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Okey, ada 6 sahaja fi'il amar. Boleh? Okey. Okey, tengok dekat depan ni. Ada satu Ustaz nak kata permainan, boleh lah. Nama benda ni ialah lu'batu tasrif. Pernah dengar lu'batu tasrif? Tak pernah? Lu'batu tasrif maksudnya permainan tasrif. Main tasrif. Tasrif tu yang bila Ustaz cakap tukarkan perkataan doroba kepada fi'il madhi untuk antuma. Itu permainan dia. Ustaz bagi perkataan, kamu semua kena tukarkan. Seorang-seorang kena ke hadapan. Boleh? Okey. Kita ikut berdasarkan senarai nama. Siapa calon yang pertama? Okey, calon pertama Azra Soleha. Cepat ke depan. Bangun, datang depan. Ambil satu dalam ni. Buka. Keluarkan kertas tu. Baca. Okey, perkataannya ialah zahaba fi'il amar antuma. Zahaba fi'il amar antuma. Faham tak macam mana? Kena jawapan dia kat tengah ni sahaja. Boleh? Contoh, saya bagi contoh dulu Contoh sekarang ni kataba ni. Kataba, kalau depan dia ada huruf ta, belakangnya huruf ya dengan nun. Jadi ini domain apa? Faham tak? Domain apa yang ada ta dekat depan, dekat belakang ada ya dengan nun? Domain apa? Fi'il mudhari'. Domainnya apa dia? Apa dia? Anti tatubina. Macam tu bang. Jawapan dia kat tengah je tau. Yang kat bawah dengan atas ni bukan. Boleh? Okey. Ustaz pegang cuba gerakkan. Sekarang ni sabar satu Azra dapat perkataan zahaba. Yang dekat biru ni cari perkataan zahaba. Kita bawakan di sini. Zahaba. Lepas tu fi'il amar antuma. Fi'il amar antuma.
ama antuma. Ha? Tengoklah. Fi'il ama antuma ni ada panjang tau. Jadi kena pilih betul-betul apa. Kalau antuma fi'il ama, dekat depan dia tambah huruf apa, dekat belakang dia tambah huruf apa. Fi'il ama antuma. Okey, orang kedua dulu datang. Ani Takir. Baik. Dia kalau siapa cakap last tu, yang tu saya panggil. Baik, sahabat tu. Amin. Bukan yang dulu. Amin. Bukan yang ini, masuk belakang. Okey, dia jawab Zahaba antuma fi'il ama. Kalau fi'il ama kan, dengan sini fi'il ama dekat depan sekali mesti ada huruf alif. Ya, huruf alif. Cuma sepatutnya dia tak ada hamzah dekat depan sekali. Kalau fi'il ama antuma depannya alif, belakang sekali pun ada alif. Jadi jawapannya izhaba. Boleh faham? Okey, nombor 2, tengok. Jalasa anti fi'il mudhari. Jalasa anti fi'il mudhari. Jalasa anti fi'il mudhari. Jalasa anti fi'il mudhari. Anti apa kat depan? Okey, yang ketiga siapa? Aidan. Aidan tak ada. Okey, yang keempat Arsyad. Okey. Jawapan dia, faham tak dekat sini? Faham tak? Jalasa anti fi'il mudhari. Kalau jalasa tukar kepada anti fi'il mudhari, kena tambah huruf apa? Kat depan kena tambah huruf ta, dekat belakang tambah huruf ya, dengan tu jadi tajlisina. Okey, betul. Seterusnya buka. Asyad apa? Saimah, ambil dulu je. Okey, jalasa antum fi'il amar. Jalasa antum fi'il amar. Jalasa betul dah. Antum fi'il amar, fi'il amar. Fi'il amar dekat depan kena ada apa? Tadi tu cakap dah. Kalau fi'il amar dekat depan ada huruf fi'il amar dah tu. Belakang kali antum. Okey. Okey, ini jawapan dia. Jalasa antum fi'il amar. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak macam nak baca ni? Sekejap. Okey, nampak tak macam nak baca? Ijlisu. Jalasa fi'il amar dekat depan mesti ada alif. Lepas tu kalau antum tambah waw dengan ya, waw dengan alif dekat belakang. Okey dah betul. Okey, Syemah. Seterusnya lepas Syemah siapa? Razif.
fi'il amar. Jadi kharaja antum fi'il amar. Kharaja antum fi'il amar. Kharaja antum fi'il amar. Ni jawapan dia. Kharaja antum fi'il amar. Betul tak ni? Boleh baca tak? Ha? Tak boleh baca? Ni. Kharaja antum fi'il amar. Dekat depan tambah huruf alif, dekat belakang tambah waw dan alif. Jadilah ukhruju. Okey, duduk seterusnya. Saya pilih boleh? Okey, Fatah. Ke depan. Kharaja antuna fi'il amar. Macam mana? Antuna kharaja fi'il amar. Okay, seterusnya Afifah ada tak? Belum. Hati. Okey, jawapan dia original. Faham tak? Faham tak? Kharaja fi'il amar depan mesti kena ada alif. Kalau antuna belakang dia tambah nun sahaja. Okey, dari sini. Seterusnya saya nak. Okey, Afifah. Ni cuba datang pen. Okey, kataba fi'il madhi hiya. Kataba fi'il madhi hiya. Jadi kataba. Fi'il madhi hiya. Ya. Okey, jawapan hiya kataba fi'il madhi. Kataba, betul. Okey, seterusnya. Cepat. Sajada kum fi'il madhi. Sajada. Mana sajada? Tanya anda. Sajada kum. Kum belakang tambah apa? Fi'il madhi. Okey. Okey, seterusnya Isyirah. Okey. Sajadah. Fi'il madhi. Fi'il madhi kan dekat depan ada penambahan huruf tak fi'il madhi? Tak ada. Dekat depan fi'il madhi tak ada penambahan huruf. Sajadah, lepas tu huruf. Sajadah, sajadah, sajadu. Ni jawapan dia, sajadu. Okey, terusnya. Seterusnya ambil Nuha. Katakan guna pen.
betul. Kataba fi'il mudhari' kunna. Jadi yaktubna. Okey, okey. Apa dia ni? Najaha antunna fi'il amr. Najaha antunna fi'il amr. Seterusnya Madihah. Okey, betul. Najaha fi'il amr antuna. Fi'il amr ada alif kat depan, antuna ada tambah nun sahaja kat belakang. Terusnya. Saya nak seorang lagi lah, boleh tak? Saya nak seorang lagi. Bagilah Rasen pula. Okey, Tengku Akil. Oi. Bangun. Akhir boleh naik. Okey, sorry. Tukar. Fikri. Tak boleh naik. Bangun. Jalasa ana fi'il mudhari'. Jalasa ana fi'il mudhari'. Jalasa. Ana. Kalau ana depan kena ada ke tak? Betul tak? Jadi ajli di belakang tak ada. Yalah. Betul, jawapan dia ajlisu. Ana jalasa, jadi ana ajlisu. Okay, last last part ni. Buka. Cuba jawab. Kena cuba jawab. Nak jawab lagi? Okey, sementara tu yang lain tolong tengok muka surat 26. Fi'il amr, tengok juga fi'il amr, fi'il madi dengan fi'il mudhari'. Apa penambahan huruf dekat depan? Apa penambahan huruf dekat belakang? Kata apa? Fi'il madi. Kata jadi kata. Dekat sini buat apa? Okey, kata apa? Nahnu fi'il madi. Fi'il madi dekat depan tak ada huruf. Jadi depan dia pangkal. Kata apa? Fi'il madi nahnu. Jadilah nahnu kata benar. Okey, masih tak jelas ke? Masih kurang jelas? Okey. Kalau masih kurang jelas ni, Ustaz nak bagi buat latihan sikit. Ustaz nak satu grup kita ikut baris Dengan sini. Satu grup ikut baris. Ustaz nak dekat dalam kertas yang Ustaz bagi ni, bukan minggu. Dalam kertas yang Ustaz bagi ni ada bagi satu fi'il. Dengan sini. Jangan main. Ada bagi satu fi'il. Dekat kertas ni ada bagi satu fi'il. Tuliskan semua fi'il tu dalam fi'il madi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis ni? Contoh, semua orang ada dapat satu perkataan, betul? Contoh, Ustaz ambil satu perkataan, Ustaz ambil perkataan darosa. Ini perkataan Ustaz.
Ni kertas ni. Yang sini sekali saya nak tulis fi'il madi. Darasa apa? Darasa darasa pula. Sini sampailah ana-nahnu. Boleh? Okey, mula sekarang. Lepas tu tengah ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' macam mana darasa? Yadrusani. Sampailah ana-nahnu macam mana? Tadi saya dah bagi masa tengok buku. Sekarang mula jawab dalam kertas. Hujung sekali ni fi'il amar. Fi'il amar jangan mula dari atas ya. Fi'il amar jangan mula dari atas. Sini wa humahum ya humahuna. Fi'il amar mula daripada anta. Anta jadi Idris. Idrisa. Sampailah antuna, bukan nahnu ya. Sampailah antuna. Mula jawab sekarang. Cepat. Ni, cepat Ustaz bagi masa 3 minit. 3 minit, cepat. Jawab cepat. Boleh baris. Baris mesti kena tulis. Bukan yang tu. Fatahah. Kalau tak muat, buat je fi'il madi dengan fi'il mudhari'. Kau silap bincang sekali. Baik. Macam mana? Bahasa. Bukan yang ni. Ini kata dia bahasa. Bukan sama bawah ni. Ya, sama bawah ni. Bahasa tu dia bahasa ni. Bahasa lepas tu rumah bahasa. Alif dulu, lepas tu baru bahasa. Lepas tu ya bahasa tambah ta. Macam tu. Tengok tu. Kan fatah tu kan ha pun. Ha pedas macam mana boleh jadi ha pedas? Tak muat tak apalah, tulis yang mula sebelah buat kat modul ni. Tak muat, biar je lah bawah tu. Terus kat my modul ni. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Syahadah. Okey, dah berhenti menulis dulu. Saya nak kita sama-sama baca fi'il madi daripada fa'ala. Boleh?